Program Literasi Tenaga Malaysia MELP meraihkan 20 pemenang cabaran kulah yang berjaya menampilkan mesej kreatif berkaitan kecekapan tenaga. Inisiatif tersebut dilaksanakan bagi menyemai kesedaran penggunaan tenaga secara berhemah dalam kalangan belia dan pelajar. Dilaksanakan menerusi platform Digital Educational Learning Initiative Malaysia DELIMA, program anjuran MELP dan Econax dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM itu berjaya menarik penyertaan pelajar sekolah menengah dari seluruh negara. Sebanyak 45 penyertaan video dan 293 esei diterima sepanjang pelaksanaan cabaran tersebut. Pelajar tingkatan 4 SMK Seri Kembangan, Cheng Hao Song, muncul juara kategori video menerusi karya yang mempromosikan penggunaan penyaman udara cekap tenaga. From my perspective, as for the current era, we cannot exit through the air conditioning circle. So for our everyday life, we will see air conditioning anywhere, our offices, our house. So basically, if we efficiently control the air conditioning, it will be a more efficient way to save our environment. Naib juara kategori video disandang Muhammad Hafiz Muhammad Kuzaifah dari SMK Taman Nusajaya Johor, manakala tempat ketiga milik Khalish Zafran Muhammad Fitri dari MRSM Alur Gajah Melaka. Bagi kategori esei, Nur Amani Nurisman dari Sekolah Menengah Sains Alur Gajah muncul juara, diikuti Nur Ain Bakar dari SMK Kabong, Sarawak. Pemenang tempat ketiga, Iz Laila Witra Muhammad Faizul dari SMK Taman Universiti Johor Bahru berkata, pertandingan itu membantu meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan tenaga. Jadi saya rasa amatlah penting untuk setiap individu dekat negara kita untuk waspada dan peka dengan penggunaan tenaga dekat rumah kita. Sebab apa? Sebab kita memudahkan urusan orang lain dan juga urusan diri kita sendiri dalam penjimatan dan menambah baik proses dalam aliran tenaga itu sendiri. Hadiah disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merangkap Menteri bagi Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sempena Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ADCON 26. 10 finalis kategori video dan esei turut menerima simpan SSPN Prime daripada MELP. Program berkenaan digerakkan Petra bersama rakan strategik dalam usaha memperkukuh literasi tenaga di peringkat masyarakat. Inisiatif itu turut menyokong matlamat negara mencapai 70% kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2050.